Macam mana yang dimaksudkan nak kahwin baru boleh kawan dengan perempuan? Minta penjelasan. Dia kata gua ni kau duk ngajar sokmo, nak kawan, nak saing, nak berodong, nak berkembik, kena nikah dulu. Baru boleh lah dengan orang perempuan ni. Gini, kalau kita nak ke orang perempuan boleh. Syaratnya kita nak berkahwin dengan dia. Kita nak nikah tak ni? Nak lah. Dan lepas tu bila kita nak, apa yang boleh? Maka bolehlah kita pergi berjumpa dengan dia. Situ syarat beri kebenaran. Bukan heret ngata rawa macam leninya. Bila kita rasa kita nak ke puan ni, kita nak pergi tengok molek, nak pergi jumpa molek, nak beradab molek, maka dibenarkan syarat. Sebab kalau kita tak tengok, makruh. Ada orang dia tak tengok, dia temu cari aku seorang. Ada orang lagu mana? Kau andamu lah, matamu molek, molek lah. Kawan ni orang tukang cari berahiak gemuk. Dia pergi cari orang gemuk, nikah semua lari terus. Faham tak? Kejung kot tikat tu. Nampak? Gemuk sangat kata. Dah hari tu mu kata aku tengok molek, mu kata molek. Tu kata makruh. Lepas tu Nabi marah sahabat tak tengok. Nabi kata fal yanzur ilaiha. Nampak? Maka hendaklah kau pergi melihat dulu perempuan itu, baru boleh mu berkahwin dengan dia. Maknanya pergi di rumah dia, waktu baik dah dia tu, tengok muka dia, tengok tangan dia, tanyalah mak ayah dia penyakit apa ada, perangai dia musang ke tidak. Tu cara dia. Kita dah wak pergi dulu dating, tak kena dating, tak kena habis pokok dah kenal belaka muka kita. Habis air panas terjun, air terjun sekayu pun 2 kali dah awet lekat kepala celah batu. Dah rata dah pergi puas. Tu jalan Yahudi, jalan Nasara. Walaupun akhirnya menikah, wajib bertaubat juga, kerana tu adalah jalan dosa. Faham? Jadi pergi berkawan gitu. Saya nak anak moci, saya nak tengok dulu, nak mari ni nak kawan dengan dia. Kalau saya kenal, saya nak nikah dengan dia. Waktu baik anak, panggil Semek, tu baik ni orang nak tengok mu. Kalau kenal nak nikah, tu baik Semek. Kita tanya Semek gini. Saya kalau saya kenal, saya nak buat awak isteri saya. Tapi saya ni begini, kerjanya begini. Kalau perangai saya begini, saya berakhir isterinya begini. Awak mana? InsyaAllah boleh kalau gitu. Tak ada apa-apa. Nampak? Tunang. Setuju? Tunang. Beri cicing, sunat je, bukan wajib. Mas kahwin tu wajib. Dah bila dah tunang dah, racang dah hari perkahwinan. Dah dalam tunang boleh kawan, boleh. Lagu mana? Pergi di rumah dia. Dah di rumah sama puas juga. Nak ajak jalan, boleh. Kena ajak mak ayah dia teman. Kereta kacil awet duduk belakang, ayah duduk depan. Tak boleh bawa awet saja. Tunang tak boleh, hukumnya haram. Walaupun selamat daripada zina, perbuatan itu ditutup oleh syarak, tak benar juga. Nampak? Dia gitu. Nak jalan luar ni, nak pergi mana? Nak pergi jauh ni, Genting Highland boleh. Bawa mak dia attack. Dia tidur dalam bilik dengan mak dia, mu tidur seorang. Dalam kolam Genting Highland. Faham? Baru boleh. Tak sedap pula gitu. Tak sedap. Nak sedap, cara orang ramai, cara Yahudi, cara Nasara. Mana-mana dulu kita ada nikah, kita bawa kata rawa dah bini kita masih belum nikah, malah ni taubat juga. Barang salah. Lepas tu nak lebih pada tu akad nikah. Tak boleh. Akad nikah. Tak usah kata pegang tangan, habis boleh gagal. Kat mana? Sui banyak. Mu nak petek kat mana? Boleh belaka. Soalan seterusnya.